Ini mode yang kat depan ni cerah gila guys, kau tengok. Kita pergi kat tempat gelap, aku nak test lampu Woburn ni live dekat korang. Kecil gila guys, besar tapak tangan je. Boleh genggam macam ni, solid, boleh kena air. Dan dia punya cerah, jom kita tengok. Area yang paling gelap dekat belakang rumah ni ada blinker biru macam ni. Tekan 2 kali, merah, merah kuning, merah biru, ini merah hijau. Dan ni lampu body dia. Lampu body dia boleh adjust. Tengok, ini paling gelap, ini paling terang punya lampu body dia guys. Dan lagi satu, ini mode yang kat depan ni cerah gila guys, kau tengok. Ini paling terang, ini kita boleh malapkan. Memang gelap gila korang tengok. Dan adjust, ini yang paling terang punya, kau tengok betapa terang gila tu. Okay, boleh pergi sampai sana guys. Yang ini, ini untuk lampu tidur lah. Lampu steady, slow-slow manja-manja macam tu je. Ini position, ini lock. Position mana-mana yang ni, kau tekan shortcut dekat sini. Ini terus pergi dekat shortcut. Ini lampu paling terang dia. Paling terang dia. Yang ni tak boleh adjust lah kecerahan dia, sebab yang ni dah shortcut dekat sini. Okay, full. So tekan 2 kali, dia akan jadi blinker macam tu. Nampak guys, ini boleh bagi syarat lah kalau contoh ada emergency kan. Ini ada magnet, korang boleh letak sebarang objek besi. Dan ada layar, ada clipper untuk letak dekat cap. Memang padu guys. So ni kotak dia, Woburn X4, max output 1500 lumen, 205 max beam distance meters, ECL easy carry light. Yang ni jenis outdoor, yang ni ada waterproof dan dia punya body. Nampak? Ini memang solid, military design punya. Nak pergi outdoor, nak pergi hiking, camping, boleh letak dekat topi juga, gantung kat topi. Dan dia ada magnet juga, boleh letak dekat sebarang objek besi. Lampu Woburn ni dia special, dia pakai bateri Woburn sahaja. Ini bateri daripada Woburn. And kalau korang pasang, dia ada lock dekat situ. Nak lock dia punya bateri, tekan dekat situ. Dari segi harga dia, korang jangan risau. Korang rasa dulu experience dekat tangan korang sendiri. Lampu Woburn ni memang padu, korang takkan menyesalnya.